Hai, saya di sini. Dia pun boleh. So, kita tukar bateri sebab tadi bateri macam nak mampus. Okay, so sekarang saya nak unboxing Petite. Well, I would say petite, tapi kat sini Petite lah. Petite Tupperware. Sebab dia eja Petite, bukan petite. Bukan benda yang lucah lah, ya. So, kotak ni besar macam ni. Okay, sekejap tengok. Oh, tu paling jauh. Dekat pula. Okay, so alright. So, kita nak unboxing benda ni. Setiap kali aku beli barang-barang Tupperware ada sebab dia. Dia tak murah. Anything yang daripada Tupperware memang tak murah. Quality is good. Cuma aku beli semua ada sebab. So, yang ni pun dia ada motif dia yang tersendiri. Jadi, bila buka dia akan nampak macam ni. So, kita keluarkan barang yang pertama. Mampus aku nak simpan balik ni korang. Tak tahu nak simpan macam mana. Sombat je lah. Barang yang kedua. Barang yang ketiga. Barang yang keempat. Yang bising ah. Barang yang kelima. Barang yang keenam. Barang yang ketujuh. Dan barang yang ke-8. Akhirnya barang yang 1/9 tapi ada banyak benda sikit lagi. Ya, nak apa? Siapa yang keep WhatsApp? Okay, so okay, mari kita tengok. Dia panggil Petite sebab dia kecil lah. Dia Tupperware yang kecil. Dia mungkin ada set yang besar untuk apa orang kata tu? Untuk makan berjemaah ke open house ke. Tapi ni eat for one lah. Mungkin for 3. Taklah for one. Mungkin untuk aku for one lah sebab aku pun besar juga walaupun kecil. Okay. So yang first, dia datang dengan penutup. Setiap daripada 4 bekas ni ada penutup dia. Aku bukan orang yang akan cakap detail lah dari segi partikular Tupperware. Kalau nak, kena tanya baru aku jawab. Ni sebab aku nak beritahu aku unboxing barang-barang ni tahu. Aku beli tahu. Ni bukan kedai tapi kalau nak, ada rantai di situ. Tengoklah dekat bahagian description. Okay. Ataupun keterangan. Aku tak tahulah kalau bahasa Melayu dekat sini dia cakap apa. Kalau ikut dekat situ bawah tertulis tu. Okay, so yang ini. So, 4-4 lah. So, 4-4. Senduk kau. So, dia bagi 4. Aku rasa mungkin ada sedikit perbezaan. Tapi macam more or less semua exactly the same lah. Aku ikutkan. So, sama je senduk-senduknya. Sudu untuk makan ni. Kita suka kalau sudu besar-besar macam ni. Besar. Okay. So, yang pertama dia datang dengan penutup supaya senang. Tak payah nak tutup dengan tolong saji bila tempat hidang. So, dia ada senduk dia. Senduk ni pun kalau ikutkan belakang pun ada tanda dia ni. So, dia tak bergerak banyak, dia tak slip banyak. Dan dekat sini pun dia ada tanda. So, bila kita letak, dia tak tergelongsor. Okay. Dia ada 1, ada 2. So, ikutlah nak tak dalam sangat ke, nak tak luar sangat ke. So, dia tak gelongsor. Itu yang pertama. So, bila kita tutup, kita kena tutup macam itulah. Kalau dia panas pun, dah sejuk, dia warm, kita nak tutup, dia dah suam-suam, dia boleh macam tu. Aku punya concern adalah lalat. Kalau Muhammad Salih tak ada masalah dengan lalat. Okay. Mungkin lalat boleh masuk kot. So, bertolong sajalah kita Tapi, aku punya motif bukanlah sebab dia tutup dengan tu saji ke tak tutup dengan tu saji. Macam tu. Okay, so ni yang satu. Nombor 2 macam ni. Okay, kita keluarkan plastik dia. Ni aku rasa aku simpan tak perlu plastik kot. Boleh bagi mak plastik ni. So sambil kita cakap, kita kena susunlah plastik ni kita jimatkan masa aku untuk mengemas. Perempuan buat kerja sopan sikit. Okay, so plastik boleh letak tempat. Okay, untuk yang ini penutup dia kena ikut bentuk lah kan. So dia bulat comel macam tu. Yang ini dia cuma 1. Tapi yang kecil dia ada 3 kan. 3 mangkuk ni sama lebih kurang. Terbang. Aku lapik kau kejap. Okay. So 3 mangkuk. Sekejap aku tak puati lah. Ini aku dah elok-elok tak sebenarnya. So 3 mangkuk ni ada 2 mangkuk yang saiz dia kecil. Sama saiz dan kecil. Kecil sikit lah. So mangkuk ni kalau letak kat muka aku macam ni.
Tak boleh kau tak nampak kan? Macam tu. Macam tu best starter. Okay. So mangkuk ni comel. Nak makan ramen pun boleh lah. Ni suka hati aku je. Dia boleh masuk microwave. Dia boleh letak dalam fridge. Dia tak cakap freezer. So untuk aku, kalau untuk meal, so good lah. So kalau aku makan ramen, boleh lah kan? Tak lama. Lepas tu ramen tu tak habis, boleh tutup. Kalau Maggi tak habis, mungkin boleh kembang. Ramen tak kembang. So okay. So good. Mangkuk ni best. Kalau buat nasi goreng pun, kalau makan untuk 3 orang, aku boleh habiskan. Okay, jadi dia ada penutup dia juga. Tada! So kita tutup dia macam tu. Okay, so ini nombor 2. Nombor 3. Oh tu ha. So, mangkuk tadi sama saiz lah. Dia ada 2 mangkuk yang sama saiz. Cakap tadi. Well, you know what? I research first before I buy. Kenapa? Sebab aku suka. So, tak adalah aku tersalah beli. Benda aku nak. Macam tu lah. So, je lah tujuan dia. Alah, mangkuk ni lah. Tapi masalahnya aku nak. Yalah, tak pernah biar. So, ni lagi satu mangkuk yang sama tadi. So, kita letak tutup dia dekat dalam sini macam ni. Tutup macam ni. Kalau nak tengok orang hidang kat atas meja, pergi tengok dekat social media ataupun apa-apa laman-laman sesawang yang korang suka. Oh ya. So, untuk membandingkan yang kecil sedikit dengan yang besar ni, berapa liter aku takkan bagi tahu. So, itu Cyril baca sendiri atau tanya, aku boleh jawab. Mak, inilah salah kau ni. Terbang. Marah kan? Ada sini dah. Aku tutup semua. Okay. So, mangkuk dia macam ni. Lagi dalam, besar sikit. Berapa liter tu semua aku tak cakap lah. Tu detail sangat untuk aku. Sebab aku je nak beritahu, aku buka je. Aku mengunkotakkan dia. Mengtidak kotakkan dia. So, yang ini adalah yang keempat. So, yang ni dengan ni lah. Tu beza dia, nampak. Ketinggian dia, kebesaran dia, kebawahan dia, kebuntutan dia. Macam tu, nampak. So, beza dia besar sikit lah. So, kalau buat tom yum, makan untuk 3 orang juga. Aku tak tahu kenapa aku cakap 3 orang. Aku rasa 2 orang, 3 orang lah. Kalau orang tu diet. Aku tak, ini satu untuk aku. Boleh ni. Kalau melantak. So, macam tu lah itulah kita punya patik. So, aku dah jumpa benda yang aku nak. Aku dah beli. So, nanti aku boleh pakai. Tujuan dia kenapa? Kena tanya. Tanya, aku akan jawab kenapa. Okay? Sajalah untuk buat masa ni. Bye!